Aiman. Ibu ni. Aiman sihat? Ibu okey je kat sini. Ibu dah siapkan dah baju raya kamu. Warna biru kan tahun ni, yang macam kamu suka. Ah, Aiman, kalau Aiman tak sempat balik pun tak apa. Yang penting, Aiman sihat di sana, ya? Ah. Mana dompet ni? Kenapa aku ada ni je? Dah 3 tahun tak balik. Macam mana aku nak bagikan ibu aku ni? Maaf Bu, tak mampu nak bagi duit yang banyak untuk ibu. Aiman! Aiman, kau okey tak? Aku tengok kau beberapa hari ni macam bad mood je. Kau ada masalah ke? Cuba kau cerita kat aku. Dah lah. Aku rasa aku akan kehilangan something dulu tahun ni. Tapi aku tak tahu apa benda tu. Berat lah rasa dia. Apalah, Man, macam ni lah. Mungkin di setiap ada ujian tu pasti ada hikmah dia. Baik-baikkanlah bersabar ya, Aiman. Itulah. Tadi waktu aku dengar voice note daripada ibu aku, dia macam tak sihat. Aku risau nak balik ni. Dengan duit yang tak mencukupi ya. Susah lah. Tak apa, Man, aku ada, Man. Jangan risau. Tapi ibu, aku risau lah. Aku risau aku akan menyesal lah kalau tak balik nanti. Aku takut kalau tahun ni, tahun terakhir aku balik kampung. Aku akan menjaga kamu meski waktu telah terhenti. Ku akan tetap di sisimu sampai akhir hayatku. Kesian pula tadi dengan Aiman tu. Aku ada idea. Aku nak bagi tahu kawan aku dululah. Okay. Ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam, Aiman. Aiman sihat ke? Aiman sihat je. Kenapa suara ibu macam tu? Tak adalah, Man. Ibu sihat je. Ibu, nanti ibu tunggu Aiman tau. InsyaAllah Aiman balik. Tunggu Aiman tau ibu. Tunggu tau. Aiman, kalau ibu tak sempat nanti, Aiman jaga diri ya. Dia akan tinggal solat tau. Aiman kena tahu, ibu sayang Aiman dunia dan akhirat. Ya ibu, Aiman tahu. Bu? 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 Takkan hilang seiring waktu berlalu. Aku mencintai dirimu sepenuh jiwaku. Alhamdulillah, dapat juga aku kumpulkan duit ni. Nak beli tiket bas untuk Aiman.
Harap-harap Aiman dapatlah jumpa maknya. Tak sabarnya aku. Assalamualaikum. Aiman, aku ada satu untuk engkau. Aku ada je kat sini. Kenapa tu? Aiman, aku ada sesuatu nak bagi kat kau ni. Apa benda? Alah, kecil je. Yelah, apa benda? Aku dah tak ada mood sekarang ni. Okey, pejamkan mata. Pejamkan mata. Dah pejam. Okey, dah pejam? Okey, hulurkan tangan. Jangan buka lagi. Okey. Okey. Macam kertas je. Kertas putih apa pula kau bagi aku ni? Cuba. Serius lah? Serius, Man. Bukan aku seorang yang bagi ni, Man. Ini semua hasil kutipan kawan-kawan kita je, Man. Tak ada orang lain lah. Mungkin kami nak tengok Aiman dengan ibu dapat bersama, berjumpa lagi sekali lagi. Terima kasih, Ibu. Dirimu jadi teman curhatku di saat aku menangis. Dirimu selalu jadi penghiburku. Bang, boleh bawa saya bang? Mana? Ni pergi balik kampung. Macam mana mak saya ni? Mana kampung kau? Oh, kat Nogoi je. Aduh, nak bagi bosan banyak kocik kau. Oh, Allah. Ni, nilai. Ha, nilai. Kat Ion tu. Ha, kat Ion tu. Oi, kau orang bandar kau ni. Hai, biasa. Boleh? Masuk. Okey. Terima kasih. Masuk. Allahu Akbar. Buruk biar abang ni. Dino yang pen aku. Asam tu. Kelam malam, sepi melamar kerinduan. Tak terbatas ingatanku terhadapmu. Dan pada siapa harus ku adukan resah ini kian. Oi, memang canggih kampung Dan. Siap ada password rumah. Sejak bila Mak Dan ni pasang password dalam sini? Tak maaf lah. Dan pun tak hati sangat cakap Nogoi ni. Assalamualaikum. Kita try. Ui, betul lah. Assalamualaikum. Lebih gelapnya. Wah, cerah betul Mak Dan. Orangnya mana? Mana orangnya? Apa kita duduk dululah, tunggu mak keluar. Mak. Tak menyahut lah. Buka. Ini gelapnya. Mak, buat apa orang gelap ni? Main dulu. Ibu? Ibu? Derai tawang, tiada lagi Ibu panggil Ibu. teman bersama.